Ayah, buat apa ni? Ayah kait buah kekabu ni. Ayah nak buat apa dengan buah kekabu ni? Buah kekabu ni boleh buat bantal. Nanti adik dengan abang biasa sikit tidur malam. Oh, nak buat bantal. Dah banyak kan adik abang kutip tu. Boleh makan ke ni? Tak boleh, Ban. Tu untuk buat bantal. Dah banyak dah kan? Dah, jom. Ayah tunjuk cara macam mana nak buat. Ayah, macam mana nak buat bantal? Sebelum kita buat bantal, kita kena asingkan biji kekabu ni dulu. Nak buang macam mana ya biji kekabu? Mari sini ayah tunjuk. Ambil kayu macam ni, letak macam ni, letak. Nanti biji dia tertanggal lah, tengok. Oh, jadi biji kekabu ni akan jatuh dekat bawah lah, Ayah? Ya. Ni tengok, dah kekabu ni. Ni boleh buat bantal lah ni. Oh, macam tu. Adik ingatkan biji kekabu ni kena buang dengan tangan satu-satu. Boleh buat macam tu, Dek, tapi lambat lah. Oh. Ni dah siap dah. Dah siap dah? Nanti adik buat naik, bagi kat mak. Mak ada ke ya? Ayah kata mak pergi overseas Sungai Buloh. Oh, ya ke? Jadi ayah lah yang kena buat bantal. Tak apalah, adik buat naik nanti ayah buat lah. Tak apalah, nanti adik naik ambil plastik ya. Okey.